Alhamdulillah, Alhamdulillah. 6 hari bulan. Free, saya on the way balik daripada Perlis. Cuma tak tahulah sampai ke sini tu pukul berapa. InsyaAllah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Haha. So, kita nak sambung ayat yang ke-5. Tempoh hari kita berhenti pada ayat yang ke-4 surah Yusuf. Dan kali ini kita nak masuk ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ni adalah respon daripada Nabi Yaqub kepada anak dia, Nabi Yusuf. Dan respon ini sangat penting untuk kita tengok. Yalah, kita kan memakai topi bapa dan memakai topi ibu. Dan boleh jadi cara respon daripada Nabi Yaqub ini boleh berikan kita idea macam mana nak mendepani ataupun beri nasihat yang tepat kepada anak. Memberikan nasihat yang tepat kepada anak. Menariknya ayat 5 dan 6, ayat 5 dan 6 adalah satu-satunya perbualan antara Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf sebelum Nabi Yusuf terpisah. Dan mereka akan bertemu semula pada ayat yang ke-100 kelak. Jadi, kalau ini ayat yang terakhir, komunikasi antara dua beranak ni, dan nanti pada ayat yang ke-100 mereka berjumpa semula, maksudnya dua ayat ini sangat penting dalam mencorak cara berfikir Nabi Yusuf dalam siri-siri ujian yang beliau hadapi. So, dua ayat ini menjadi pemangkin siapa Yusuf nanti. Dua ayat ni menjadi pemangkin siapa Yusuf nanti. Ialah kita beri nasihat kepada anak kita, mungkin pada kawan, pada isteri, pada suami. Berapa peratus sebenarnya nasihat yang mereka dengar itu terpakai dan dipegang sungguh-sungguh? Kan? Maksudnya, mak bapak sebenarnya tak perlu bercakap panjang, hanya perlu cakap benda yang tepat supaya anak tu melekat ataupun dia pegang nasihat tu sampai bila-bila. Kan, biasanya kalau bapa dia akan beri nasihat yang tepat pada anak. Ialah contohnya bila mak dia dah cakap macam-macam daripada Putrajaya ke Perlis, sepanjang jalan mak dia cakap. So, bapa dia tinggal menguatkan lagi kata-kata ibu, dengar cakap mak. Cukup. Kan, cukup. Tak perlu berleter panjang-panjang, mak kau dah cakap daripada Putrajaya sampai ke Perlis. Bapa punya pesan, ikut cakap mak. Suatu kadang anak-anak bila berhubung dengan bapa ni, dia sama ada dia nak duit ataupun
dia nak duit. Itu je. Anak kalau dia call bapak, dia nak duit ataupun dia nak duit. Kalau call mak, macam-macam dia nak. Macam-macam dia nak. Dia nak softline, dia nak T-Life, macam-macam. Sebab dia selesa berbual dengan mak. Tapi dengan bapak ni, dia tahu bapak dia ringkas, ikut cakap mak. Okay, nak duit? Okay, dah, settle. 2 saat, 3 saat. So, kita nak tengok macam mana Nabi Yaakob beri respon kepada mimpi anak dia. Dan tak ada dalam mana-mana ayat yang sebut tentang Nabi Yaakob ada kebolehan untuk menakwil mimpi. Dia tak ada kebolehan tu. Tapi cara dia berhadapan dengan anak dia, itu yang penting. Sebab kadang-kala, bukan semua persoalan anak kita perlu jawab. Sama macam suami. Bukan semua yang isteri dia cerita, kita kena jawab dan bagi pendapat. Sebab kadang-kala isteri hanya mahu kita dengar, bukan respon. Salah kita respon, kita dituduh bersubahat dengan orang yang dia sedang cakap tu. Awak pasal bersubahat dengan dia pula? Masa aku pula yang bersubahat? Pula tu kita tadi mendengar, macam dengar tak dengar dia cakap kan, dengar tak dengar. Lepas tu pandai-pandai respon. Habis tu awak buat apa? Bukan saya dah bagi tahu tadi? Ada bagi tahu Jadi bila berkomunikasi ni, kena beri tumpuan dan fokus yang sewajarnya lah. Okey. So ayat 5. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yaakob kata, hai anakku, jangan engkau cerita mimpimu kepada saudara-saudaramu kerana aku khawatir mereka akan menjalankan rancangan sulit. Translation ni dia kata rancangan jahat. Tak, kaidun bukan rancangan jahat. Kaidun ni rancangan sulit. Nanti ada perkataan yang digunakan pada ayat ke-31, 32 macam tu. Perkataan tu makar. Makar tu rancangan jahat. Kaidun ni rancangan sulit. Rancangan sulit. Sebab kalau kita baca translation rancangan jahat, sebenarnya kita boleh tuduh Nabi Yaakob sedang mengumpat anak dia. Sedang mengumpat anak-anak dia yang lain. Adakah wajar seorang Nabi sebut tentang keburukan anak-anak dia yang lain depan seorang anak ni? Tak wajar. Nabi Yaakob tak patut bersikap macam tu. Malah terus menuduh mereka menjalankan suatu rancangan jahat. Itu tuduhan. So, sepatutnya Nabi ni dia maksum. Kan? Dan kemudian Nabi Yaakob kata, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. So, untuk ayat 5 ni, kita boleh bahagi kepada 3 frasa. Frasa pertama, hai anakku, jangan cerita mimpi dengan adik-beradikmu. Frasa kedua, mereka akan buat rancangan rahsia. Frasa ketiga, syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang nyata bagi manusia. So, apa yang kita boleh belajar dekat sini? Pada frasa pertama, jangan cerita. Itu adalah nasihat ulung kepada semua manusia. Jangan cerita apa saja yang kita lalui, sebab tak semua orang mampu raikan apa yang kita lalui. Jangan cerita semua perkara pada semua orang. Ini bukan nak suruh Yusuf menipu, tidak.
Tapi kerana Yusuf pada usia 6 ke 9 tahun sangat naif. Belum lagi kenal dunia. Pada usia itu sangat eager mahu cerita apa saja bentuk keseronokan. Kan macam kita sekarang, pantang ada akaun Insta. Sebelum makan mesti mahu ambil gambar. Apakah kita rasa semua orang mampu hargai gambar yang kita post? Sebab ada je orang bila lihat kita ni lebih, dia tidak pun terinspirasi, malah dia terbakar. Kan? Aku yang masak, engkau yang panas. Memang. Tak semua orang suka kita menikmati kebahagiaan. Mata dia sakit. Lagi-lagi, kalau kita suka tontonkan, kita punya bahagia dengan pasangan. Kan ada baru-baru ni, isteri dia post gambar, video suami dia tengah tenung mainan tu. Mainan? Tak mainan apa, Kamen Rider ke apa, tapi mainan lah. Suami dia tengah tenung mainan tu, tiba-tiba ada satu komen, akak, kalau akak tak mampu nak belikan, biar saya yang belikan dia. Biar saya layan dia pula. Selama bomba penyondol tu nak potong line. Kan? Asbab daripada sukanya kita mahu berkongsi semua benda. Sedangkan ada orang di luar sana yang peribadinya sakit, hatinya sakit, akhlaknya sakit, macam-macam. Macam-macam. Dan si ayah ini sedang beritahu realiti hati manusia. Anak kita dapat UPKK 8A. Dan kawan sepejabat kita, anak dia juga ambil UPKK. Tapi dapat 7A. Apa ingat kalau kita post tu dia tak terbakar? Terbakar. Dan di situlah wujud penyakit ain. Orang tak suka melihat kejayaan kita, dia tak sebut nama Tuhan. Kan? So, Nabi Yaakob bukan sekadar cerita realiti, tapi dia sedang pandu Yusuf apa yang kena buat sekarang. Sebab selalunya, tuan-puan, bila kita nasihat anak kita, kita sebut panjang lebar berleter, gitu gini, tapi tak tahu punca. Anak kita tak tahu nak buat apa. Habis bu, nak kena buat apa sekarang bu? Ikut engkau lah pilih sendiri. Mak tak tahulah nak cakap apa, mak dah penat. Lah, daripada tadi pukul 2 pagi, kan? Dia dah tidur lambat, mak dia masuk bilik, terserempak 2 pagi tak tidur lagi. Mak dia beletih sampai subuh. Habis bu nak kena buat apa ni? Tak tahulah, kau ambil uduk lah sembahyang. Tak ada pun dalam nasihat tu apa kena buat sekarang. So, bila nak bagi nasihat, kita kena cadangkan apa yang dia kena buat. Kita kena pandu apa dia kena buat. Jangan cerita dengan adik-beradikmu. Dan bila pandu apa kena buat, datangkan logik. Datangkan risiko. Kan? Fayakidu laka kaidan. Nanti mereka akan buat plan untuk engkau. Mereka akan rancang sesuatu untuk engkau. Dan kemudian disebut inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Pada usia berapa tahun kita perkenalkan syaitan pada anak kita? Yusuf diperkenalkan pada usia 6 ke 9 tahun. Sedangkan syaitan tu musuh yang nyata, terang, jelas. Atau kita rasa, nantilah anak aku nanti besar dia tahulah tu tentang syaitan. Tidak. Tidak. Malah berapa kerap kita perkenalkan syaitan pada anak kita.
Kan? Atau kita sendiri kadang tak kenal pun syaitan tu. Jeng, jeng, jeng. Masih keliru antara syaitan jin dan syaitan manusia. Dengar syaitan manusia, manusia ada syaitan ni? Loh. Syaitan dengan iblis pun tak tahu nak beza. Kan? Dan menariknya, tuan-puan, dalam surah ini, perkataan mubin pada ayat kelima, mubin, disebut 4 kali dalam surah Yusuf. Mubin ini disebut 4 kali. Kali pertama pada ayat pertama. Tilka ayatul kitabil mubin. Kali kedua di sini, ayat kelima. Ustaz tadabbur surah Yusuf ni setiap hari apa? Setiap hari Isnin. Sama ada pagi ataupun petang. Ikut kepada kesesuaian jemaah ahsanu amalah. So, kali kedua mubin di sini ayat kelima. Kali ketiga nanti kita jumpa pada ayat ke-8. Mubin. Itu kali ketiga. Kali yang keempat, dia jauh pada ayat yang ke-31. 30. Mubin. Pada ayat yang ke-30, mubin. So, 4 kali disebut mubin. Mubin ni maksudnya apa? Jelas, terang. Jelas dan terang. So, daripada 4 kali itu, kita boleh bahagi pada 2 keadaan. Daripada 4 mubin, kita bahagi kepada 2. 2 mubin pertama adalah datang daripada Allah dan Rasul dia. 2 mubin pertama datang daripada Allah. Allah kata, tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat daripada kitab yang jelas. Mubin yang kedua, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Rasulullah beritahu, syaitan itu musuh bagi manusia, musuh yang jelas. 2 mubin pertama datang dari langit. 2 mubin kedua, Quran reveal apa yang manusia rasa. Untuk ayat ke-8, apa yang lelaki rasa. Untuk ayat ke-30, apa yang perempuan rasa. Dan tuan-puan, ini realiti. Realiti yang Quran sebut. Apa yang lelaki rasa dan apa yang perempuan rasa, kedua-dua jantina itu anggap apa yang dia rasa itulah kebenaran. Jelas, terang. Sudah terang lagi bersuluh. Sedangkan itu hanya perasaan. Benda yang jelas, terang, hanya Quran, yang disebut dalam surah ni, Quran tu jelas dan terang. Permusuhan syaitan terhadap manusia itu jelas dan terang. Tentang perasaan manusia, itu perasaan dia. Sama ada lelaki yang rasa macam tu atau perempuan yang rasa macam tu, dia sahaja, manusia sahaja anggap sebagai jelas dan terang. Sedangkan di sisi Allah berbeza. Itu maksud 4 mubin dalam surah Yusuf. Dalam surah Yasin ada 7 kan mubin. Nanti korang cari apa maksud 7 mubin. Perhati surah Yasin tu. Mubin semua kat belakang. Ayat tu sebut tentang apa? List down kan. Baru kita jumpa mutiara-mutiara yang terbenam di dasar lautan Quran. Surah Yasin dimulakan dengan mubin. Quran itu jelas dan terang. Diakhiri dengan manusia. Walaupun dia nampak jelas dan terang, mereka tetap tolak. Mereka tetap tolak. Wahuwa khasimum mubin. Penolakan dia terang-terangan. Tak ada selindung dah.
Kita kadang kalau tak setuju, kita malu-malu nak sebut. Tapi khasimun mubin tu terang-terangan tolak Quran, tak nak terima. Itu sikap manusia yang Allah sebut dalam surah Yasin. Okay. Next, apa lagi? Kalau tadi bila kita translate sebagai suatu rancangan jahat, itu nampaknya macam Nabi Yaakob sedang buruk sangka kepada anak lelaki dia. Sedangkan apa yang Nabi Yaakob buat ialah baginda mengajar tentang realiti. Kita kalau nak balik kampung bawa anak perempuan, kita ingatkan, katalah anak perempuan kita nama Syafini. Fini, nanti balik, kita akan jumpa sepupu-sepupu lelaki dengan perempuan. Akan jumpa pakcik-pakcik. Kalau jumpa dengan sepupu lelaki, ingat, kita ada batas hubungan. Jangan bertepuk tampar. Kalau dengan pakcik-pakcik, betul. Mereka tu akan jadi wali, boleh jadi wali. Tapi tak boleh, tak sopan kalau duduk atas peha mereka. Jangan berdua-dua sembarangan dengan lelaki dalam bilik. Walaupun saudara kita, Nabi Yaakob sedang terangkan pada Yusuf tentang dunia. Ya, dunia ini kadang-kala tuan-puan boleh jadi cukup kejam kepada anak-anak semacam ini. Kan? Kita tak tuduh pakcik tu jahat, tidak. Tapi anak tu naif. Sedangkan dunia tu boleh jadi kejam. Maka kita bersedia. Nabi Yaakob bersedia memberi nasihat kepada Yusuf, sekarang kena buat apa? Dan inilah bentuk pencegahan sebelum jatuh sakit dan sibuk nanti nak cari ubat untuk rawatan. Begitu. Dan bila Nabi Yaakob sebut pasal kaidun, fayakidu laka kaida, ini indicates bahawa baginda berbaik sangka pada anak-anak dia. Kan? Dia cuma kata nanti abang kau akan buat rancangan rahsia buat engkau. Kita pun tak tahu dia nak buat apa, tapi ya, dia ada rancangan rahsia dia buat pada engkau. Baik kau tak payah ceritalah. Begitu. Dan yang paling unggul, bila Nabi Yaakob memberi fokus, syaitan itu musuh, bukan adik-beradikmu. Kita pula kalau tahu kakak dia buli adik, waktu kita pujuk adik itu, apa kita cakap? Kakak engkau macam tu. Kita batu api. Sedangkan Nabi Yaakob kata, syaitan tu musuh. Maksud musuh yang nyata ni, syaitan tu ada potensi goda adik-beradik engkau, syaitan yang sama ada potensi menggoda engkau. Nabi Yaakob tidak tanam kebencian dalam hati Yusuf terhadap adik-beradik dia. Tidak. Betul tu. Presented problem dengan real problem. Masalah sebenar atau masalah yang sedang dihadapi. Itu dua benda berbeza. Dan Nabi Yaakob bawa alih fokus kepada musuh sebenar, syaitan. Bukan abang-abang kamu yang jahat. Tapi syaitan akan ambil peluang dari emosi cemburu, dari sangka-sangkaan, dari salah faham, benda yang tak terkawal. Dan nasihat ini sangat genius, tuan-puan. So, kita kalau nak beri nasihat pada anak, kenangkanlah bentuk, cara, gaya susunan daripada Nabi Yaakob. Sekarang kena buat apa? Kalau kau buat itu, apa risiko yang kau hadapi? Dan juga beritahu realiti yang berlaku. Kan? Dan apa yang kita boleh pandu anak kita zaman ni? Jangan semua benda nak upload dekat media sosial. Banyak kali dah sebut. Tapi sebab kita memang suka nak menunjuk, dan bila orang kata kita riak, kita tak mengaku. Tapi kita memang suka. Jangan tunjuk semua hadiah
pada orang lain. Jangan cerita markah kamu pada kawan kamu. Jangan cerita benda ni sembarangan. Itu bukan tanda angkuh. Tapi kita patut kenal sempadan keselamatan sosial. Kan? Kita perlu tahu sempadan kita. Socially, kita perlu selamat. Sebab bukan semua orang mampu bahagia dengan kebahagiaan kita. Lagi-lagi yang tengok bahagia kita tu, ex suami kita. Atau kita punya ex. Oh, dia stalk guna fake account. Kan kadang daripada orang yang terdekat. Kadang daripada orang yang kita tak sangka. Imam masjid negara. Dia stalk account orang tu. Kan? Tapi sharing pengalaman pergi melancong tu bolehlah up sikit. Dia ada posting manja-manja sikit dengan husband. Ex-husband dah kahwin. Betul, ex-husband tu tak ada apa-apa. Wife dia. So maksudnya nasihat ini memberikan kita sudut pandang baru. Apa yang patut aku simpan? Kan? Dan peranan ayah, dia bukan sekadar dah makan. Macam mana sekolah tadi? No. Tanyalah, engkau kawan dengan siapa hari ni? Ada tolong cikgu tak? Tolong macam mana? Tadi dalam kelas ada tak? Participate dalam perbincangan dalam kelas. Ada borak-borak dengan kawan, cerita pasal apa? Kan? Waktu kita pergi bercuti tu ada tak cerita pada kawan? Kalau dia kata dia ada cerita, tanya pada dia kenapa cerita pada kawan. Tak takut ke kalau kawan tu rasa sakit hati sebab dia pun tak bercuti macam kita? Kan? Kanak-kanak ni, bila kita tak ingatkan macam tu, mereka sangat naif. Sangat naif. Maka inilah bentuk nasihat yang bukan nasihat kosong. Tapi dia membentuk minda, berhati-hati, bina sempadan, tanpa mendatangkan rasa takut yang tak munasabah, paranoid. Gitu. Tuan-puan, kita dengan Nabi Musa jarak berapa tahun? Kita dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Isa lebih kurang 2025 kan? Sekarang 2025. Dengan Nabi Musa sekitar 3,000 tahun lebih. 3,000 tahun lebih. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf lebih kurang 2,000 tahun. Kita sedang baca nasihat orang yang berusia 5,000 tahun dulu cerita dia ni. Gitu. Maka tuan-puan, inilah bentuk takwa dalam interaksi sosial. Kita jaga diri, boleh tapis apa yang perlu kita sampaikan dan boleh jaga apa yang tak perlu kita sampaikan. Kita tahu mana yang perlu simpan, mana yang perlu kongsi. Sebab musuh sebenar bukan manusia tu. Musuh sebenar kita syaitan. Walau macam mana baik pun niat kita. Gitu. Kan. Okay, next. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Kita nak masuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Dan begitulah caranya Tuhanmu memilihmu. Begitulah caranya Tuhanmu memilihmu.
Wa yu'allimuka, dan dia akan mengajarmu min ta'wilil ahadith, daripada apa dia punya translation tu? Takbir mimpi. Daripada takbir mimpi. Min ta'wilil ahadith. Ahadith bukan mimpi. Ahadith peristiwa yang sedang berlaku. Peristiwa baru yang sedang berlaku. Ahadith. Bukan satu peristiwa, multiple peristiwa yang sedang berlaku. Takwil dengan tadbir berbeza. Takbir dengan takwil berbeza. Takwil menganalisa peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. So, ini nasihat kedua. Wa yutimmu ni'matahu, itu nasihat ketiga. So, dalam nasihat kedua ni ada dua fasa, dua frasa. Pertama, wa kadzalika yajtabika rabbuk, itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dan dia akan mengajarmu ta'wilil ahadith, mudah kita translate sebagai dia akan berikan engkau pengalaman. Dia akan berikan engkau pengalaman. Okey, nasihat kedua ini, Nabi Yaqub sedang beritahu, Allah akan pilih engkau dan hasilnya engkau akan dapat pengalaman. Allah akan pilih kamu, dan pilihan daripada Allah ini kadangkala jalannya bukan senang. Pilihan daripada Allah merupakan bentuk ujian-ujian yang bertingkat. Kenapa Allah pilih? Supaya kamu boleh belajar dan supaya kamu boleh jadi matang. Itu, minta wilil ahadith. Cuma, Nabi Yaqub tak kata, wa kadzalika yusibuka. Begitulah Tuhan akan beri kamu musibah. Ujian kan? Ujian. Atau kalau dalam lidah Nabi Ibrahim, disebut ibtila. Kan? Ibtila. Bala, ibtila. Ujian-ujian. Tapi Nabi Yaqub sebut, yajtabika. Yajtabika. Yajtabika ni maksud dia memilih. Maksud dia memilih. Kalau untuk Nabi Ibrahim tadi, ibtila itu ujian. Itu ujian. Musibah, itu ujian. Tapi yajtabika memilih. Ijtibak tu memilih. Dan JAA dia tahu, memilih tu ada tiga perkataan lain. Ijtibak, istofa dengan ikhtiar. Ijtibak, istofa, ikhtiar. Salam, kalau seseorang tu fasik, tak boleh jadi wali langsung ke? Tak ada kaitan dengan surah Yusuf. Nanti dululah kalau nak soal yang luar daripada konteks. Yajtabika, maksud dia memilih. Ikhtiar juga memilih. Istofa juga memilih. Cuma apa beza ketiga-tiga ini? Istofa, pilihan dibuat tanpa sebarang alasan. Pilihan dibuat tanpa sebarang alasan. Ikhtiar, pilihan tu dibuat kerana ada nilai kebaikan. Allah tahu ada nilai kebaikan dalam pilihan tu. Dan kita selalu gunakan perkataan ikhtiar, tapi kita maksudkan sebagai usaha. Kita guna perkataan ikhtiar, tapi yang kita maksudkan sebagai usaha. Kan bila kita sakit, ubat doktor dah tak makan, ubat doktor tak berkesan. Nak berkesan macam mana kalau time makan kita tak makan? Skip, lompat-lompat. Kan? Lepas tu, kita cuba rawatan alternatif lah.
kita cuba, kita ikhtiar rawatan alternatif. Tapi yang kita masukkan apa? Usaha. Usaha bukan ikhtiar. Ikhtiar ialah option-option yang ada dan kita pilih yang paling baik. Kalimah asal dia ikhtara, khairun, ikhtara, yakhtaru. Kita buat pilihan-pilihan yang baik, itu ikhtiar. Sementara ijtiba, pilihan tu dibuat kerana ada potensi. Dia ada beza, ada kebaikan dan ada potensi. Ada beza tu antara ada kebaikan dengan ada potensi. So, ijtiba kerana ada potensi. Dan sekarang kalau kita lihat, Allah pernah sebut dalam surah Hajj ayat yang ke-78, ayat terakhir 78. Hai roti haus, rodong daripada Pahang. Huwajtabakum wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar ikut standard yang Allah nak. Huwajtabakum, dia yang telah memilih kamu semua. Orang Islam, Allah pilih kamu untuk Islam ni, untuk agama ni. Kenapa Allah pilih? Sebab kita ada potensi. Sama macam Nabi Yaqub sebut dengan pada Nabi Yusuf, begitulah Allah memilihmu kerana engkau ada potensi. Dan pilihan yang Allah buat itu berulang kali. Sebab Yusuf ada potensi. Dan setiap potensi itu perlu dikembangkan, perlu belajar melalui tingkat-tingkat ujian supaya dia ada pengalaman, dia menjadi matang dan boleh buat keputusan berdasarkan analisa, keputusan itu tepat dan betul. Contoh. Nanti Yusuf akan digoda. Kan? Selepas ayat 22. Yusuf akan digoda oleh desperate housewife. Okey? Dan pada ayat 24 tu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Perempuan tu sangat ingin pada Yusuf. Dia sudah jatuh hati, jatuh cinta yang sangat mendalam. Sementara Yusuf, wa hamma biha, Yusuf juga ada perasaan tu. Dua orang manusia ada perasaan yang sama. Tapi pada Yusuf tu, laula ar-ra'a burhana rabbih. Ini yang menyelamatkan Yusuf. Kalaulah bukan kerana dia melihat burhan daripada Tuhan. Sekarang ni, perkataan burhan daripada Tuhan, okey? Perkataan burhan daripada Tuhan tu maksudnya apa? Ulama-ulama tafsir kata Yusuf diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Ataupun Yusuf dipertontonkan syurga dan neraka. Itu tanggapan ulama-ulama terhadap perkataan burhan Rabbi. Tapi kalau begitu bentuknya, maksudnya hanya Yusuf yang boleh terselamat daripada godaan zina. Sedangkan kita, kalau kita hadapi, kita tak diperlihatkan ra'a burhan Rabbi. Apa maksud ra'a burhan Rabbi tu?
Itu eksklusif untuk Nabi Yusuf je ke? Bagi kita, macam mana kita nak belajar daripada ayat ni? So, kerana Yusuf sudah lama tinggal dekat rumah tu, dia dibeli pada usia sekitar 6-9 tahun. Dan beberapa ayat sebelum tu, ayat 22, Allah kata dia sudah sampai akil baligh. Usia akil baligh menurut tafsir sekitar 30 ke 40 tahun. Ni balagha asyuddahu. Sampai usia matang. Usia yang sempurna. 30 ke 40. Kita ambil lah 33 tahun. Usia umur matang sempurna. Daripada dia usia 9 tahun sampai 33 tahun, dia sudah cukup masak dengan apa yang berlaku dalam rumah. Hari-hari dia jumpa dengan orang yang sama. Dan dia sendiri sedari, pada ayat 23, warawadathu, tuan rumah, lagi sekali, sedius, menggoda Yusuf. Dan dia nampak tindak tanduk tuan rumah dia pelik. Saat dia berada di situ, dia sudah nampak apa yang berlaku, dia menganalisa, sudah ada pengalaman, dan dia nampak tindak tanduk tuan rumah pelik. Apa kepelikan tindak tanduk tuan rumah? Kan? Apa kepelikannya? Adakah tutup pintu tu pelik? Jeng jeng jeng. Kalau Kak Syida tutup pintu rumah, pelik ke? Tak pelik. Tapi wanita ini bila dia buat, itu yang pelik. Sebab dia membesar. Kenapa tak suruh Yusuf yang tutup? Kenapa tak suruh servant-servant yang lain yang tutup? Kenapa dia sendiri yang tutup? Itu kepelikan. Yusuf nampak tu dah rasa pelik dah. So, ar-ra'a burhana rabbih, inilah bentuk takwilil ahadith yang Allah ajar Yusuf. Dia boleh nampak kepelikan tuan rumah. Kali ini bukan godaan biasa. Kali ini benar-benar dia berani mahu merobek kesucian Yusuf. Aku kena buat sesuatu. Aku kena bertindak. Aku tak boleh layan perasaan ni. Maka dia selamat daripada kejahatan itu. So bila Allah kata, bila bapa dia kata Allah akan memilihmu berulang kali supaya engkau menjadi matang dan berpengalaman, inilah sebenarnya bentuk panduan kepada anak-anak kita agar dia berani berhadapan dengan cabaran. Kan, Allah akan pilih kamu untuk hadapi ujian yang mendatang, berkali-kali mendatang. Kenapa? Supaya kamu belajar, supaya kamu jadi matang. Dan kita tahu cerita ini bukan sekadar cerita Nabi Yusuf, tapi panduan kepada Nabi SAW. Secara tak langsung Allah juga sedang beritahu Nabi, Allah sedang siapkan kamu, wahai Muhammad. Engkau dipilih, ditolak, diuji, disakiti, tapi itu semua bukan kerana Allah benci, tapi kerana Allah sedang mahu memberi kau pengalaman dan mengangkat dirimu setingginya. Ada beza kalau kita kata dengan anak bila dia diuji, kita kata padan muka, atau kita katakan ini latihan, bertabahlah. Sebab akhirnya kalau anak tak faham, dia akan membesar dengan bawa idea, kenapa si aku je yang diuji?
Instead of, dia boleh je tanya, wahai Tuhan, apa sebenarnya pembelajaran yang aku kena ambil dari peristiwa ni? Apa yang Allah sedang ajar aku? Lain. Sebab jika tidak, kita akan masuk ke dalam lubang yang sama 2-3 kali. Tapi bila kita ambil inisiatif, aku mau belajar apa daripada sini, next time jumpa masalah yang sama, aku sudah ada pengalaman. Kan? Lelaki-lelaki yang kantoi, ada skandal, kantoi 2-3 kali. Sebab dia tidak belajar daripada pengalaman. Bukan saya nak mengajar lelaki ni tolong cari pengalaman. Bukan. Tapi sebab jerat tak pernah melupakan tupai. Dan jerat tu dipasang oleh syaitan. Syaitan memang suka tengok manusia porak-poranda. Dia pasang jerat je. Dia ajak je. Gitu. Wa kadzalika yajtabika. Begitulah sayangnya Allah akan memilih kita kerana kita ada potensi dan potensi kita itu boleh dikembangkan, dan kerana potensi inilah bentuk cara Allah ajar kita supaya kita boleh menganalisis situasi dengan tepat. Ni kita tengok sekarang ni perang Iran-Israel. Perang Iran-Israel. Israel pergi bom kawasan minyak dekat Iran. Iran pergi bom Haifa, kawasan minyak dekat Israel. Dua-dua tengah terbakar. Dan tak semena-mena dekat Amerika, dia pergi kawasan minyak dekat Texas. Texas ke mana dah? Pun terbakar. Apa yang kita boleh nampak kat situ? Hanya nampak minyak terbakar dan Iran sedang ugut. Dia mahu tutup Selat Hormuz. Dia nak tutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ni antara selat yang paling penting dalam industri minyak. 20% minyak keluar daripada situ. 20% dunia minyak keluar masuk daripada situ. Once Iran tutup, harga minyak akan melambung. Bila harga minyak melambung, harga bahan api melambung. Harga barang melambung. Harga bahan asas melambung. Kes itu kesan tu sampai ke dapur rumah kita. Tu analisa. So, bukan sekadar, biarlah orang perang sana, kita okey je ontok-ontok kat sini. Tidak. Tidak. Maka berdoalah agar Allah berikan kita kecukupan. Nak hadap, ni 2-3 minggu lagi ni akan datang. Kan? Dahsyat. Dahsyat. Dan apa lagi? By the way, dimensi yang kedua ini ialah dimensi akan datang. Apa yang bakal berlaku? Kan? Apa yang bakal berlaku? Kalau tadi, apa kena buat sekarang? Next, apa yang bakal berlaku di masa akan datang? Nabi Yaqub mahu Yusuf tahu bahawa Allah pilih engkau kerana engkau mampu hadapi benda ni. Dan Yusuf kecil bila dia dengar fakta tu, dia ubah cara melihat ujian bukan dalam bentuk kenapa aku, tapi dia ubah kepada kerana akulah yang layak hadapi ujian. Lain. Ada orang dapat anak istimewa. Kadang tak tahan, dia tanya kenapa aku. Sedangkan Allah tahu dia ada potensi penuh dengan kasih sayang.
boleh didik, boleh pelihara, boleh jaga amanah berat besar daripada Tuhan. Kan? Malah perkataan yang Nabi Yakub guna, yajtabika rabbuka. Nabi Yakub tak guna yajtabika Allah. Dia tak guna nama Allah, tapi rabbuka. Why rabbuka? Sebab Tuhan itu yang menyusun, membesarkan, mengatur dengan penuh kasih sayang. Dialah yang memilihmu. Hui, lain. So, setiap susunan peristiwa selepas daripada ini, itu bukan rawak, itu bukan random. Tapi itu didikan langsung daripada Rabb kepada hamba dia. Dan ini juga panduan yang cukup halus pada mak bapak. Ya, anak mungkin buat kesilapan, kesalahan yang menjadi ujian buat kita. Tapi jangan cepat melatah sebab anak sedang dalam proses. Mahu menjadi semakin matang. Yakinilah dia sedang dididik oleh Allah melalui tarbiyah kita. Itu. Oh, sebut tentang takwil ahadith tadi. Dia bukan sekadar takwil mimpi. Takwil ialah pemahaman yang dalam. Ini maksud takwil. Takwil maksudnya pemahaman yang dalam dan tajam terhadap sesuatu di sebalik yang zahir depan mata. Apa yang berlaku dekat sebalik tu? Itu takwil. Takwil. Ahadis, pelbagai peristiwa, pelbagai berita dan pelbagai keadaan kehidupan. Yusuf tahu ke dia bakal jadi pemerintah Mesir akan datang? Tak tahu. Tapi lihat bagaimana Allah sediakan dia untuk layak menjawat jawatan itu. Kan? Ada komen tu dia sebut, ini memang tarbiyah direct daripada Allah, Ustaz. Betul, tapi yajtabi, istibak tu, Allah guna juga untuk kita. Maksudnya, instead of hanya Nabi Yusuf yang layak terima, kita juga layak ditarbiyah oleh Tuhan. Kerana perkataan sama dalam surah Hajj buat kita. Yajtabika. Ay, dahsyat. Dahsyat. Dan ahadis bukan satu, tapi plural. Semua bentuk pengalaman mungkin. Macam mana nak faham maksud tersirat dari peristiwa tu, macam mana nak beri respon yang bijak bila keadaan-keadaan yang berubah, macam mana nak pandu orang lain keluar dari situasi yang rumit. Inilah kemuncak pendakwah. Kemuncak jadi nabi, jadi pemimpin. Bukan sekadar hafal khutbah, sampaikan. Tak. Tapi dia faham konteks dan mampu bertindak. Perasan tak? Kita sudah hilang common sense. Kerana kita sudah kurang takwil. Kita hari ini tak tahu beza antara simpati dengan manipulasi. Nak simpati ke atau orang tu memang tahu nak manipulate kita? Kan dia minta sedekah, kita pun bagi one off. Bulan depan datang lagi minta sedekah. Kejap. Dia manipulate kita ke? Atau kita yang simpati pada dia? Very fine line. Hilang common sense sebab kurang takwil. Kemudian kita tak tahu bila kita perlu cakap, bila kita perlu diam. Kan? Dan lazimnya benda ni dijadikan
apa nama, dijadikan sindiran-sindiran lawak buat lelaki. Tak tahu nak tafsir suasana. Bila anak tengah tantrum, tak tahu bila isteri tengah penat. Yang selalu jadi blur-blur ni siapa? Lelaki. Bila kita bercakap kawan tu sakit hati, tak sakit hati, kita buat bodoh kita je. Sebab tak tahu takwil. So takwilul ahadith sebenarnya kebat, kemahiran, survival, aras tinggi. This is kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dan dia datang dari pengalaman, dari ujian, dan bimbingan langsung dari Tuhan. Ui. Kan? That is takwil hadis. Dan benda tu possible untuk kita tahu melalui pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Cumanya, cara betul kita melihat ujian yang datang dari Tuhan tu, convert kepada apa pengalaman yang aku boleh belajar daripada ujian. That's it. Ya, dia beza antara street smart dengan book smart. Bijak jalanan dengan bijak membaca. Itu lain. Aku tak tahu beza lengkuas dengan kunyit. Kan? Biji getah dengan biji besi. Oh, itu pun tertukar. Betul dua-dua biji. Nah, tu takwilil ahadith. Dan benda inilah penekanan apa nama, cara kita sangka baik terhadap bentuk-bentuk pendidikan langsung daripada Allah melalui yajtabi, melalui pemilihan-pemilihan ujian yang tepat buat kita. Lengkuas sengkuang. Ui, dahsyat. Okey, apa lagi? Nasihat kedua ni. Ayah perlu percaya potensi anak sejak kecil. Yusuf sekitar 6 ke 9 tahun. Tapi Nabi Yaakob tak kata nanti engkau besar kau faham. Tidak. Dia terus beritahu, dia terus tanam kefahaman tinggi. Yusuf, engkau dipilih. Yusuf, engkau akan diajar oleh Tuhan. Yusuf, engkau akan jadi pandai membaca dunia. Bahasanya aras tinggi. Terus bagi tahu pada Yusuf. Bukan berselindung-selindung. Nanti engkau besar, engkau fahamlah. Buat masa ni engkau nak tidur kan, basuh kaki dululah. Nanti tak mimpi yang pelik-pelik. Tidak. Nabi Yaakob tidak patahkan tunas yang sedang tumbuh. Tidak. Dan inilah bentuk mak bapak yang visionary. Growth mindset tu, visionary. Bapa nampak jauh potensi anak dan tak anggap remeh emosi atau mimpi yang sedang anak lalui. Gila. Dan untuk dialog pertama dan dialog terakhir ni, cukup tak Yusuf pegang? Sebab lepas ni, dia dibuang, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Tapi nasihat bapak dia tu, Yusuf pegang jadi talian hayat untuk dia bertahan. Dia menjadi dewasa. Duduk dekat rumah orang. Terasing dalam penjara. Akhirnya jadi raja. Dan ini teguran besar buat kita. So, kadang-kala satu dialog daripada kita pada anak cukup untuk bekalkan kekuatan seumur hidup dia. Tapi sebab kita tak jumpa the proper word untuk sampaikan tu. Dan kita pun masih dalam keadaan blur-blur. Aku nak sampaikan apa? Nasihat apa yang aku nak bagi pada anak aku?
Tapi kalau kita baca berulang kali bentuk nasihat dia ni. Nasihat tadi, sekarang kena buat apa? Akan datang apa yang berlaku. Dan sekarang kita tengok nasihat ketiga. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Sekarang kena buat apa? Dah settle. Akan datang jadi apa? Settle. Sekarang yang ketiga. Ayat dia tu panjang. Start daripada wa yutimmu sampai wa ishaq. Start daripada wa yutimmu sampai wa ishaq. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan dialah akan sempurnakan nikmatnya atasmu dan atas keluarga Ya'qub sebagaimana dia telah sempurnakan ke atas dua orang nenek moyangmu sebelum ini, Ibrahim dan Ishaq. Okey, apa maksud dia ni? Nabi Ya'qub sedang beritahu engkau penyambung legasi hebat. Nabi Ya'qub bukan sekadar beri nasihat. Tetapi Nabi Ya'qub sedang puji Nabi Yusuf. Engkau membanggakan keluarga. Ayah bangga dengan engkau. Atuk engkau kalau masih hidup, dia bangga dengan engkau. Hatta moyang engkau kalau dia masih hidup, dia bangga dengan engkau. Engkau melengkapi keluarga ini. Allah sempurnakan nikmat dia melalui engkau. Ayat berapa tu? Ayat 6. Surah Yusuf. Allah sempurnakannya kepada atuk nenekmu dulu. Engkau menjadi kebanggaan kepada keluarga. Engkau datang daripada leluhur yang mulia. Kan? Dia diangkat diri dia tu supaya dia lebih confident, berani melangkah ke depan. Engkau bukan orang lain. Engkau penyambung perjuangan para nabi. Engkau adalah nikmat yang sudah lama ada dalam keluarga kita. Dan inilah bentuk pujian kepada Yusuf. Bukan supaya Yusuf bangga diri, tak berpijak di bumi yang nyata. Tak. Ini bagi menanam bentuk jati diri kepada Yusuf. Inilah bentuk tarbiyah emosi. Cuma tuan-puan, apa yang Yusuf dah buat sehingga dia layak dipuji semacam ini? Apa pencapaian Yusuf? UPKK 9A, SPM 12A. Dia terjaga dari mimpi, jumpa dengan bapa, minta consultation. Pengajaran besar buat kita, jangan tahan diri dari puji anak. Pujilah anak kerana dia anak. Bukan sebab dia dah buat sesuatu baru kita nak puji. Sebab pujian kepada anak bukan bermusim. Bila kita minta ambil air, dia datang bawa air, baru nak puji, terima kasih, pandainya, cantiknya. Tak. Sebelum ambil air, dah puji dah. Anakku yang cantik, engkau kebanggaan keluarga. Ayah bangga dengan engkau, engkau anak sulung. Engkau lah cinta pertama kami. Apapun keputusanmu, dapat matematik F pun, ayah tahu. Engkau ada potensi untuk terus bergerak maju. Sebab kehidupan kita berbeza dengan sang monyet. Monyet tak ada rasa mahu perbaiki diri. Tapi manusia ada. Macam mana nak puji anak yang jauh tinggal dengan kita? Macam mana tu nak puji anak yang jauh tinggal dengan kita? Kalau sekarang baru nak cakap, mesti mereka terkejut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dialah terus berubah. Tak pernah-pernah puji, lepas tu kita puji kan? Nanti dia tulis kat situ. Ma, kalau ada apa-apa salah, saya maafkan. Kelihatan Ma macam dah buang tebiat. Lagi 3 Jumaat. Tapi begitulah anak, kan, suami, isteri yang dekat dengan kita, rapat dengan kita, puji saja dia. Jangan simpan-simpan. Biar dia tahu
dia bernilai di mata kita. Kan? Kau membanggakan kami sejak dulu. Bangga. Bangga kot. Bapa aku bangga dengan aku. Kan, walaupun nanti kau disisih, dibuang di penjara, engkau tetap anak Ibrahim, tetap anak Ishak. Engkau tetap dipilih. Dan maukah kita, anak kita itu, mencari-cari identiti dia di luar, dipuji oleh buaya-buaya kat luar tu? Ada guideline tak nak puji ni, Ustaz? Entah, aku pun tak tahu. Tapi cara Nabi Yaakob puji ni, dia cuma kaitkan dengan jati diri. Engkau anak orang baik. Engkau ada Tuhan yang baik. Tuhan akan sentiasa memilihmu. Syaitan itu musuh. Semuanya dikembalikan kepada akar umbi Yusuf. Engkau sudah ada agama yang baik, pegangan hidup yang baik. Tak usah mencari-cari pegangan hidup di luar sana yang entah, tak tahu asal-usul. Kan? Dia akan tarik ke akar spiritual dia. Suntik kekuatan jiwa dia. So, nanti apa pun yang berlaku, dia akan ingat balik, Allah sayang aku, mak bapak aku sayang aku. Aku daripada keturunan yang baik, takkan aku mahu mencemarkan kebaikan itu. Lain. Lain. Tapi lah kadang kita pun lost word. Aku nak puji anak aku ni macam mana? So, antara cara yang mudah lah kot sebab dah ada AI ni kan. Kita boleh letak, ChatGPT, tolong aku. Anak aku nama sekian. Aku nak puji dia. Nak beri nasihat dia. Tolong bagi aku bentuk nasihat 3 dimensi. Sekarang kena buat apa? Akan datang akan jadi apa? Dan selitkan ayat pujian bagi dia punya jati diri. Dia suka kepada akar umbi jati diri dia. Cuba tanya ChatGPT apa jawapan daripada dia. Dan daripada situ kita boleh ada idea untuk mengolah ayat yang lebih baik. Benar, kita dulu tak diajar memuji dari ibu ayah kita. Tapi itu bukan bermaksud kita tak boleh nak break the pattern. Memecahkan tradisi kebiasaan yang untuk menjadi lebih baik. Boleh break the pattern. Dan hujung ayat ini Allah sebut inna rabbaka alimun hakim. 2 nama yang Allah pilih sangat tepat. Pertama alim, kedua hakim. Alim maha tahu. Allah tahu perasaan Yusuf. Allah tahu bingungnya dia. Kan, jawapan daripada Nabi Yaakob tidak pun menjawab apa maksud mimpi Yusuf. Tetapi jawapan daripada Nabi Yaakob adalah membimbing Yusuf untuk terus bergerak. Allah tahu dia bingung, Allah tahu dia takut. Allah tahu dia keliru dengan mimpi dia dan Allah tahu apa yang bakal berlaku walaupun Yusuf belum tahu. Dan ini jaminan. Seolah-olah Yusuf boleh kata, tak apa kalau aku tak tahu sekarang. Allah tahu. Kita kan macam tu. Berjalan kehidupan kita ni jumpa dengan tembok. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa ni. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa. Tapi jangan risau. Walaupun kita tak tahu, Allah Maha tahu. Gitu. Tu alim. Inna rabbaka alim. Dan kemudian hakim. Hakim ni, hakama ni,
Dia menyambung yang putus. Menyambung sesuatu yang tak tersambung. Tu hakim. Satu kalau kita tengok iklan, sel-sel otak berhubung, itulah maksud hakim tu. Sel-sel otak kita mula berhubung, tu jadi bijaksana tu, jadi bijak. Yang tak bijak dia tak tahu. Sel otak dia tak bersambung. Betul, ini bukan lawak, betul. Sel otak bersambung tu, tu hakim. Sama macam hakim dekat mahkamah. Hakim dekat mahkamah tu, setelah dia dengar hujah daripada pihak-pihak yang bertikai, maka dia buat keputusan. Setelah dia dengar hujah, dia sambungkanlah data dan fakta tu. Barulah dia buat keputusan. So, hakim maksud menyambung, hakim juga maksud memutuskan. Ustaz, kenapa Allah kata dalam surah Yusuf kisah terbaik dalam Quran? Oh, itu pada ayat ketiga. Kisah terbaik itu anchor. Kisah ini menjadi kisah yang terbaik kerana dia tentang hidup kita. Bukan hanya tentang hidup Nabi Yusuf. Dia tentang hidup kita. Dan sepanjang pergelutan perjalanan hidup yang turun naik ini, tetap ada Allah membantu. Sama macam hidup kita. Allah sedang beritahu, perjalanan hidup kita turun naik itu tetap ada Allah. Latifun khabir. Yang membantu senyap-senyap sampai kita tak perasan. Di situlah indahnya. Ada beza tak takwil dengan faqih? Takwil, dia boleh melihat di sebalik gunung. Faqih, dia faham dengan sangat dalam terhadap satu-satu isu. So, beza dia mungkin keputusan yang keluar daripada kefahaman. Ada keputusan yang dia ambil tu melibatkan orang kebanyakan. Faqih ni, dia membantu untuk buat keputusan takwil. Dia faham isu tu dalam-dalam. Takwil pula, dia melihat sekitar isu tu. Macam tu kot beza takwil. Kan Ibnu Abbas pernah didoakan, Ibnu Mas'ud pernah didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Faqih dalam agama, dalam gaya hidup beragama, dan ajar dia takwil. Ada juga ulama-ulama tafsir yang melihat jujukan kefahaman terhadap Quran ini, tingkat-tingkat dia mula dengan tafakkur, kemudian tadabbur, kemudian tafsir, dan paling tinggi takwil. So, takwil ni lebih tinggi daripada tafsir Quran. Sebab takwil, dia ekstrak apa yang ada dalam Quran, kemudian implement dalam kehidupan. Terbaru tuan-puan, kalau saya tunggu juga rakaman kupasan Nu'man tentang surah Saf tu, yang dikaitkan dengan perjalanan ekonomi dunia. Dahsyat. Tu aku tak dengar lagi tu, tapi best. Kan hari tu yang dia buat tentang apa? Contoh masal dalam Quran. Kan cerita tentang pemilik dua kebun. Selama ni kita duk ingat, ini dia cerita tentang pemilik dua kebun. Tapi rupanya, dia juga berkait dengan kita yang terlibat dalam apa jua keadaan, dalam apa jua industri. So, setiap daripada kita ada samarat. Ada hasil yang kita tunggu. Hasil yang juicy yang kita nikmati. Kita kerja, ada gaji yang kita tunggu. Itu tentang tentang cara melihat ayat-ayat Quran ni. Itu luar biasalah. So, inna rabbaka alimun hakim. Hakim pula bijak. Segala apa yang Allah pilih
dan atur untuk kita adalah berdasarkan capability, kebijaksanaan dan ketepatan Allah memberi. Kan? Bijak juga, dia bijak macam ni. Kalau kita tahu orang tu bijak, kita tak akan persoal apa dia buat. Kan? Contoh. Kita tahu suami kita bijak. Bijak menyusun barang dalam kereta nak balik raya. Sebab kalau barang yang sama disuruh kita susun, bang, kita balik 2 kereta bang. 1 kereta tak muat. Barang lebih. Dah. Awak keluarkan je barang, abang susun. Dia susun. Ngam. Bijak susun barang. Okay? Kalau kita tahu suami kita bijak susun barang dalam kereta, kita akan ragu-ragu tak setiap kali dia nak susun barang? Kita akan persoal tak setiap kali dia susun barang? Tak. Kan? Sebab kita tahu, serah je pada dia, dia buat. Mak kita sangat bijak untuk olah bahan daripada keledek menjadi epok-epok. Kan, daripada ikan menjadi asam pedas. Sangat bijak. Kita persoal tak? Ni, mak, saya belikan ayam. Pandai-pandai mak lah nak buat apa. Sebab kita tahu, apa yang terhasil daripada kedua tangan suci mak tu, pasti sedap. Dan sekarang kalau kita tahu Allah tu bijaksana, bila kita berhadapan dengan kesusahan, kita susah hati tak? Tidak, sebab kita tahu Allah bijak. Inilah panduan. Yusuf nanti bila dibuang kelak, nanti akan ada ayat. Yusuf, engkau akan ingat semua ni Yusuf. Jangan khawatir, engkau akan ingat semua ni. Yusuf nanti di penjara. Yusuf tahu Allah bijaksana. Bila Yusuf diuji dengan cinta dan amanah, Yusuf tahu Allah bijaksana. Wah, dia bukan letak nama je kat ujung tu. Tetapi membentuk keyakinan si anak. Hei, Yusuf. Inna rabbaka, sungguh Rabbaka yang tadi memilihmu. Apa nama? Yajtabika rabbuka. Inna rabbaka, Tuhanmu itu sangat tahu dan maha bijak. Dan sekarang tuan-puan, tolong lompat ke ayat yang ke 100. Cuba lompat ke ayat yang ke 100. Ayat ke 100, di hujung ayat 100 tu, Yusuf cakap dengan bapa dia. Innahu, sesungguhnya dia. Huwa, dia. Al-alimul hakim. Dia memang maha tahu dan memang maha bijak, wahai ayah. Ayah dia nasihat, Yusuf, Tuhanmu bijak, maha tahu dan maha bijak. Di hujung ayat 100, tak kala Yusuf jumpa dengan ayah dia, dia ulang balik nasihat tu. Dia kata, ayah, betul lah ayah. Sungguh dia Tuhan yang maha tahu dan maha bijak. Dia ingat perkataan bapa dia, diulang semula setelah 100 ayat. Nanti balik tanya anak kita, ayah punya nasihat kau ingat berapa persen? Anak kita dah tentu paling ingat nasihat bapa dia. Bapa kalau cakap, ikut cakap mak engkau. Itu je lah nasihat yang paling diingat. Ikut cakap mak. Tu fungsi al-alim al-hakim. Dekat awal ni tak ada alif lam kan? Dekat ayat 100 ada alif lam. Yusuf memang mengiyakan. Macam mana dia tahu Allah maha bijak dan maha tahu dan maha bijak? Setelah dia lalui pengalaman demi pengalaman.
dan melihat susun atur Allah yang indah. So, kita takkanlah setelah kita hidup 40 tahun, macam saya baru 27 tahun, macam Syafi ni mungkin dah 35, Kak Syida mungkin dah 60 ke 70 Kak? 50 tahun, kan? Takkanlah sepanjang pengalaman hidup ni masih tak nampak lagi Allah tu alim, Allah tu hakim. Kan? So, melalui kehidupan ini, maka lihatlah hebatnya pengetahuan Allah dan bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam susun atur perjalanan hidup, perjalanan dunia. Kan? Sebab bila kita tak nampak, betul macam apa nama Kak Lina sebut, bila dia tak nampak Allah tu alim dan hakim, dia akan menyalahkan. Ya Allah, kenapa aku? Kenapa susah sangat hidup ni? Kenapa keras sangat? Why me? Kenapa tak orang lain? Kenapa asyik aku je? Kenapa anak aku yang mati? Sedangkan yang bawa bas tu hidup. Hanya patah tangan. Alimun hakim. Allah tahu. Dan Allah lah sebaik-baik pemutus. Hakim bukan sekadar bijak, tapi buat keputusan. Memutuskan. Memutuskan. So, jadilah suami, pasangan yang bijak. Bijak memutuskan. Kalau isteri tanya, bang, malam ni nak masak apa? Itu antara soalan yang berat sebenarnya. Kita nak mikirkan tiap-tiap hari. Sehari, okey. Tapi sepanjang 15 tahun perkahwinan, tiap-tiap hari kita kena jawab. Pada pukul 4 petang, dia akan mesej, bang, malam ni nak makan apa? Kadang-kadang kita buntu juga nak makan apa ni. Sebab kalau kita kata, suka hati awak lah, jawapan kita. Suka hati awak lah. Dia macam nak tunjuk bahawa kita tak ada kuasa pemutus dalam rumah tangga. Perempuan cuma nak itu. Dia mahu lihat suami yang dia kagum tu, tolong mudahkan dia buat keputusan. Dia ada keputusan-keputusan. Dia ada keputusan-keputusan. Sekarang dia cuma harap suami dia yang qawwam ini tolong mudahkan dia buat keputusan. Sebab mengetahui wanita, dia lapar pun dia tak tahu nak makan apa. Kan? Dia lapar, dia dah lapar. Dia tak tahu nak makan apa. Lelaki simple, makhluk simple. Sebulan makan nasi, kicap, telur. Okey. Tapi kepelbagaian tu. Okey, yang semalam kita dah makan ayam. Kita dah makan ayam. Kalau hari ni makan sup, tapi sebab kita baru saja raya haji, kalau tak sup kari, orang duk makan daging kan. Kalau tak sup kari, apa kata kalau malam ni kita try ikan? Alah, ikan tak ada lah bang. Tak apa. Balik nanti abang singgah, abang try tunjuk mana ikan yang abang berkenan, nanti kita cuba sama-sama kat rumah. Kan? So, instead of dia susah-susah nak pening, beli luar. Macam tu je. Itu akan lebih membahagiakan. Kan? Ataupun, malam ni anak kita ada tuition tak? Hari Isnin ada tuition. Oh, hari Isnin ada tuition. Tak apa, nanti sementara kita hantar dia pergi tuition, kita singgahlah ayam geprek. I know, you suka makan ayam gepuk kan? Haa lah bang. Macam tahu-tahu je. Kadang ada masa, jom, Mama, makan Maggi. Kepelbagaian tu. Tapi ya, saya tahu tak semua keluarga mampu untuk buat begitu. At least, bro cuba. Kan? Kita cuba je.
Tapi dalam masa yang sama, apapun keputusan yang kita nak buat, seperti mana nasihat daripada Nabi Yaqub. Kan dia kata Tuhan berulang kali akan memilihmu. Tuhan berulang kali akan memilihmu. Nabi Yaqub dahulukan Tuhan yang memilih. Ya, kita nak buat keputusan, maka doalah dulu pada Allah. Ya Allah, moga apa yang aku putuskan, keputusan yang aku buat, engkau redha untuk keluarga aku, dapat beri ketenangan. Dan kita ada banyak idea yang kita boleh sambung doa tu. Tapi dahulukanlah Tuhan. Saya tak tahu hadis yang saya nak kongsi ni valid tak valid. Tapi ada orang berkongsi begini tentang kisah Nabi Musa. Mungkin level Israiliyat lah kot. Dengar boleh, percaya jangan. Dia kata Nabi Musa satu hari sakit. Lalu dia berdoa pada Allah. Nak taubat. Jadi Allah tunjukkan. Okay, kau pergi satu pokok ni. Daun dia. Boleh jadikan ubat. Some sort macam, ni ada Panadol, kau makanlah Panadol. Nabi Musa buat dan dia sembuh daripada sakit. Second time dia sakit yang serupa, Nabi Musa terus tuju pada ubat. Tak sembuh. Kemudian baru dia mohon petunjuk Allah. Dengan penuh kepelikan, Nabi Musa tanya, kenapa first time sembuh, kali ini tak sembuh? Lalu titah daripada Tuhan, aku yang menyembuhkan, bukan ubat tu. Maka carilah Allah dulu. Cari Allah dulu. Gitu. Dan kita ni lelaki terutamanya. Kita tak kenal Samyang, T-Life, apa lagi, Baskin Robbins, Teh Maca, Caji. Tak. Kita tak kenal. Melainkan setelah kita rapat dan tahu dari wanita. Mereka yang suka banyak mencuba ni. Kita nasi, kicap, telur. Kadang-kadang tukar sardin. Tapi itu pun kalau kedai tu tak sedap sardin, tukar balik telur. Dan kita tahu semua kepelbagaian tu daripada wanita yang suka cuba. Cuba situ, cuba kafe ni, cuba situ. Kahwin pula dapat suami yang macam ni, yang tak pernah kenal pun. Dan menariknya, bila dia tengok suami dia minum matcha. Abang, perempuan mana yang ajar abang minum matcha? Perempuan mana? Tak, memang saja. Jangan tipu bang. Ini mesti awet dekat office. Kan? Saya tak pernah kenal itu semua. Sehinggalah kahwin dengan seorang wanita, isteri. Dan kemudian berkembang pada anak. Dubuyo, siaroki, apa benda entah, serok, gimbab, macam-macam makanan, macam-macam. Tapi itulah kepelbagaian hidup kita. Bulgogi. Saat dia memang suka nak cuba dan kita layankan je. Tapi kalau tanya suami dia, bang nak makan apa? Maggi je lah, senang. 5 minit, masak. Kan? Dan itulah saling melengkapkan antara suami dan isteri. So, next time kita akan masuk ke ayat yang seterusnya. Ayat yang mendatangkan anchor yang ketiga. Kita dah lalui 2 anchor. Anchor kisah ni indah. Kemudian anchor yang kita tak pernah perasan. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum ni kita tak perasan ada 2 anchor. So bila sebut 2 anchor, Allah nak beritahu ayat 5 dan 6. Nasihat Nabi Yaqub ni korang perasan tak? Mimpi Yusuf tu korang perasan tak bentuknya? Tak perasan kan? That's it. Itu anchor yang bawa kepada pemahaman ayat 4, 5 dan 6. Sekarang kita akan masuk nanti ke anchor yang ketiga.
Anchor yang ketiga ni adalah lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Bagi orang-orang yang bertanya. Apa maksud dia dekat situ? Nantikan minggu depan, kalau tak ada aral, kita jumpa jam 10 lah kot lepas daripada TV Hijrah. Pada seminggu depan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang urgent untuk ni. Okay, so kembali pada moderator, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ada sebarang soalan ke dekat chat? Setakat ni tak ada soalan. Kalau ada yang nak tanya verbal, tadi kita tutuplah insyaAllah. Dan hari ini kita belajar lah, maksudnya ini adalah dialog terakhir sebelum berpisah. Dan ini buat saya reflect lah Ustaz. Maksudnya, ialah mak-mak ni memang cakap banyak Ustaz saya. Bila Ustaz cakap macam tu, kita kena reflect lah. Tengok apa sebenarnya. Apa agaknya nasihat kita yang terakhir. Andainya hari ini hari terakhir kita bersama dengan anak-anak, apa yang diingat daripada ayat dan kata-kata kita yang terakhir. Kemarahan kita, emosi yang tak dikawal ataupun nasihat-nasihat yang akan dibawa sampai satu hari nanti kita tidak pun bertemu macam mana Nabi Yusuf bertemu dengan ibu bapanya di singgah sana, kita juga berharap kita akan berjumpa singgah sana di syurga insyaAllah. InsyaAllah. Memang akan take time, kita belajar sesuatu memang akan take time. Maksudnya kadang-kadang kita nak nasihat hari ini esok dia dah baik Ustaz kan. Bila saya sebut akhirnya perjumpaan di situ di akhir surah. InsyaAllah saya untuk diri saya memang saya sangat terkesan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita tangguhkan dan atas apa dan surah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cuba saya singgah lagi ya. InsyaAllah saya singgah. So untuk kawan-kawan dekat TikTok, ada tadi tanya ada rakaman ke? Ya, jangan risau, saya akan masukkan dekat YouTube. YouTube YouTube, aku lupa dah YouTube. Sekejap ya, apa nama YouTube? Hari tu dah masukkan. Nanti korang carilah. Siri pertama dengan siri kedua dah masuk. Nama YouTube Ustaz Nazri atau Magic, MEJIK. Nanti dah settle ni semua, download balik, kemudian upload lah dekat YouTube. Kat tu senang lah kot nak masukkan kat situ. Dan untuk surah-surah yang lain, boleh cek dekat Shida Alias, SHIMEJIK. MEJIK. Kenapa eja macam tu? Sebab magic. Ya betul, MEJIK. Boleh cari dekat Shida Alias, SHIDA, jarak ALIAS. Dia admin kepada Jemaah Ahsanul Amalah. Dia memang merakam segala kuliah yang pernah kita orang buat sejak tahun 2021 macam tu. Jadi banyaklah rakaman-rakaman kat situ. Dan untuk yang terbaru ni saya upload sendirilah dekat saya punya YouTube. Dah lama dah buat tapi duk kata tak ada konten. Ni lah aku letak konten aku. Yang terbaru saya letak dekat YouTube. Nanti from time to time nak upload juga dekat Spotify. Cuma dekat Spotify ni selalunya kan audio, bukan dalam bentuk video, dalam bentuk audio. Jadi apa pun terima kasih kerana sudi mendengar dan berinteraksi dalam ni. Minta maaf kalau tak sempat nak menjawab dan membalas. Bukan tak nak melayan soalan-soalan out of context. Takut melirik panjang sangat. Sebab surah ni dia perlu kepada kesinambungan yang supaya kita tak lost cerita yang lain. Dia perlu bersambung satu persatu. Gitu. Esok ada, esok tak ada.
Seminggu sekali je lah kot. Jadual live Ustaz macam mana? Rakaman kadang-kadang tak tertengok. Betul, setuju. Jadual live buat masa ni untuk TikTok ni saya nak buat setiap hari Isnin, sama ada pagi ataupun petang. Isnin pagi tu, Ustaz Syahmi. Isnin pagi tu start pukul 10. Start pukul 10 pagi lah. Sebab tu kelas dengan JAA ni start pukul 10. Dan nak menonton Ustaz Syahmi pun boleh. Yang tu dekat YouTube Kak Syida tu. So terima kasih semua. Thank you. Moga-moga kita jumpa lagi dan kita mendoakan agar Allah beri kita kefahaman yang lebih dalam daripada apa yang pernah kita dengar, khususnya daripada surah-surah yang menarik untuk kita baca dari Quran. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.